Kadang-kadang kat Malaysia ni susah nak cakap pasal ilmu. Bila kita bincang ilmu luas sikit je, orang terkejut. Oh, ni Wahabi lah ni. Imam nak kena tempeleng pun Wahabi lah ni. Okay. Semua Wahabi kena. Saya ingat kalau Wahabi ni wujud, dia adalah satu gerakan yang paling berjaya. Tandas sumbat pun Wahabi punya pasal. Tapi mujur lah dialog yang kita buat baru-baru ni kan, orang yang ceramah Wahabi sana sini pun setuju Perlis bukan Wahabi, otoriti agama Perlis pun bukan Wahabi. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau ada siapa-siapa kata tuan-tuan Wahabi, tunjuk video tu. Kami bukan Wahabi. Kami bukan Wahabi. A few moments later. Kami cuma nak amal sunnah. Kami cuma nak amal sunnah. Pow. Kalau kamu nak amal bid'ah hasanah, terpulang. Kita tak larang, cuma kita nak amal sunnah saja. Kenapa Wahabi tak mau mengaku Wahabi? Sebab nama ini sudah kotor, nama ini sudah tercemar, mensyirikkan umat Islam yang lain, membid'ahkan umat Islam yang lain. Ulama Islam bangkit, sekian ratusan buku ditulis tentang kesesatan aliran ini. Tukang, nama Salafi pula. Hari ini dengan gelaran Salafiyah. Tuan-tuan, siapa Salafi sebenar? Nabi kata manusia terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad adalah kurun yang hidup pada zaman Nabi, 100 tahun yang pertama. Kemudian kurun yang seterusnya 100 tahun yang kedua. Kemudian kurun yang seterusnya 100 tahun yang ketiga. 300 tahun yang pertama ini adalah kurun yang penuh dengan keberkatan. My pok ni, jangan panggil kami Wahabi, kamilah Salafi. Tak ada kena-mengena Salafi yang awal yang dipuji oleh Rasulullah tu dengan kalian. Bahkan manhaj kalian berbeza dengan manhaj As-Salafiyah yang dipuji dan dijamin oleh Rasulullah.